Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail memberitahu Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli bahawa beliau tidak boleh mengesahkan secara terbuka beberapa maklumat yang dikongsi kepadanya bulan lalu mengenai siasatan terhadap dalang serangan ke atas anak Rafizi. Dalam jawapan bertulis Parlimen semalam, Saifuddin berkata pendedahan sedemikian boleh menjejaskan keupayaan pihak berkuasa untuk menjejaki suspek serta membahayakan keselamatan saksi-saksi utama. Beliau berkata kementerian memberi jaminan kepada Rafizi bahawa keadilan akan ditegakkan tanpa kompromi dan sebarang perkembangan lanjut yang boleh didedahkan kepada orang ramai tanpa menjejaskan siasatan akan diumumkan melalui kenyataan rasmi kementerian atau polis pada waktunya. Anak lelaki Rafizi yang berusia 12 tahun diserang di sebuah pusat beli belah di Putrajaya kira-kira 2 petang pada 13 Ogos dengan rakaman CCTV menunjukkan dua lelaki mengekori kereta isterinya dengan sebuah motosikal sebelum kejadian itu. Beliau berkata serangan itu berkemungkinan berkaitan dengan satu kes yang sedang disiasatnya susulan pertemuannya dengan sekumpulan pemberi maklumat seminggu sebelum kejadian. Ketua Polis Negara Khalid Ismail berkata pada Oktober lalu bahawa polis masih belum menerima laporan kimia mengenai cecair dalam jarum suntikan yang digunakan dalam serangan tersebut. Fatin Saidatunisa, FMT.